Tenang korang. Farah nak keluar hari ni korang. Macam biasalah kita check rumah dulu, double check. Okey. Ni Farah dah nak keluar dah. Farah nak kena simpan kamera Farah. Nanti korang tengoklah vlog. Tak tahulah mana kita orang nak pergi. Nak pergi hari ni Bazar Aidilfitri. Nak berbuka kat mana. Hari ni kita orang berlima. Okey. Okey lah. Farah nak double check lagi sekali. Kamera Farah nak kena masuk dalam beg. Okey, tata. Okay, jom. Mana burung? Burung ke atas. Ya, burung terbang. Jom. Wow. Alun saya tunggu kat mana? Bawah ni Bawah ni. Aduh, lampu lagi kita lampu kan. Banyak lampu tu. Belah. Dek, lampu. Lampu. Baby. Wah. Ya, kita naik atas yang sekata je. Lama dah tak masuk sini. Tutup mata dia. Yang kuning dah habis. Oh. Ini dah berada kena kecil kat situ. Kuning tu pun kena ikat juga. Tapi dia macam Kak Farah punya ni, dia ada bentuk tu. Lawa beg. Kak Farah rasa tak sempat habis pakai tadi. Ke jatuh kerongsang Kak Farah? Jatuh kat mana? Kat tempat Kak Farah pakai tadi kamera lah kot. Oh, kerongsang kat mana jatuh kat sana? Mungkin lah kot. Tenang. Ataupun dalam kereta tadi. Alung apa tadi tu Kak Farah dah kelang kabut. Tak apalah. Nanti tengok. Kita orang dekat Makota Parade. Nak jalan kat dalam. Cari kasut ni. Kecil ni. Lepas tu kita orang nak makan. Dekat sana apa Din? Apa nama tempat ni? Dah lama tak pergi. Dataran Pahlawan Dataran Pahlawan ya. Ada Padini. Meriah tau korang kat sana. Rasa macam kita orang nak pergi sana sebab ada Miniso. Miniso ada barang-barang Mickey. Alah, comelnya. Baby jalan. Baby. Cakap, hai, Assalamualaikum. Cakap, hai, Assalamualaikum Wajuju yang tenang. Adik. Hai. Pergi cari kasut baby dulu Jom. Ya. Baik sikit. Ya, betul. Betul. Ada juga baru tapi kita beli online. Nak pusing yang depan ni. Tak, iyalah. Biar dia menghadap kita. Ayah nak pusing depan ke? Tak nampak. Boleh je tapi kena turunkan dia dulu. Itulah. Boleh sebab ibu ingat ayah tak nak dia menghadap kat orang. Buka je lah. Angkat terus boleh. Dia semangat. Kita ni buat aja dia macam ni. Dia ni tepi ni, kelabu ni dua-dua kena angkat. Ni, kena ni. Baik-baik anak tu kena tahan. Kena kuat sebab Afia ni semangat sikit. Tepi. Lepas tu
Pusing. Dia takut. Dia takut. Okey. Yeah. Ya, betul masuk. Lepas tu try dulu. Try okey tak? Dah lock betul tak tu? Dah masuk tak? Dah. Dah. Okey. Ya. Dia dah seriau. Pandora. Pandora ke Pandora? Pandora. Pandora. Pandora pun boleh. Taklah. Ibu geram sebab Pandora ada Mickey. Lain kali. InsyaAllah. Lamanya tak masuk sini. Macam-macam. Dah semakin luas awak. Ke dulu memang luas? Buat kan ambil gambar semua. Betul-betul. Ibu punya croissant tercicir ataupun tak sempat pakai tadi kat dalam. Dah membebel-bebel. Kat sini ada Skechers. Skechers ni adik awak suka. Wah, comel lah ya. Ayah, ni comel. Tempat dia. Comel korang. Ayah, bentuk dia. Bukan pakai. Tak, ibu tengok dia punya design tu. Ibu mana lah nak pakai. Ibu handbag kurang lah. Ni, ibu suka tengok tempat dia. Ni shawl ya kan? Shawl. Mana ya? Yang ayah nak pergi tu? Timberland Ayah kata apa nak cek kasut anak kat mana? Oh, ramai tengah berbuka. Nak tengok kat ni. Mana? Timberland. Mana? Timberland. Timberland kat mana? Kat sana Oh. Timberland. Kenapa? Boleh tak apa? Boleh tak apa sayang? kat belakang. Thank you. Wah, siap Tenang-tenang aja. Kerja duduk kat pangkin je lah jawabnya. Cantik dia punya lampu korang. Saya tengok kreatif. Kan? Boleh. Cantik. Tertarik dengan dia punya lampu. Baby. Ya, ayah ada. Okey. Dia takut ayah dia hilang. Taklah, ayah ada. Hei, tak mau jerit. Tak mau jerit macam tu. Ya Allah. Tak ada orang ambil ayah. Ni Zahra Hafiyah. Ya, tak apa bagi makan.
Ada kot, kita tak perasan. Sini. Ke situ tu? Situ Bata, Pierre Cardin. Nampak macam kat sana ya. Tu ah. Ah tu. Tu Timberland. Tu ah. Ibu dah tunjuk. Kasut. Oh, situ baju je. Okay. Terima kasih. Ibu geram betul tengok kedai dia ni tau. Design kedai dia cantik. Barakallah. Wah. Comel korang para suka gila tengok kedai dia. Terangnya kedai ni. Ni Timberland tapi dia kata ni baju saja. Ada kasut sikit. Sikit je. Ada kasut budak tau. Assalamualaikum. Apa ni? Ada kasut budak tak? Tak ada. Okey. Okey, sini je Timberland ni. Melaka satu. Oh, okey. Terima kasih adik Tak ada ayah. Tak ada. Dekat Melaka pun ada satu saja. Okey. Nak cari kasut anak. Korang tengok ni. Comel. Comel, barakallah. Farah suka tapak-tapak tebal macam ni sebab nampaklah tinggi sikit. Kak Farah suka tebal-tebal macam ni. Jadi tinggilah sikit, merasalah tinggi sikit. Tapi Kak Farah ni lasak. Kotor kalau pakai. Jadi warna gelap. Warna hitam. Ni pun sebab Kak Farah terpaksa ambil warna pink peach ni. Sebab tak ada. Tak ada warna lain. Skechers ada budak-budak tak? Skechers. Tu kat belakang tu. Adik kasut Melayu ni. Adik awak suka pakai Skechers ni. Apa ni? Shoes. Budak-budak ni. Shoes. Sini kita tengok dulu. Kasut budak ada ni sahaja tersedak.
Farah kalau tersedak, suami Farah risau. Sebab Farah pernah tersedak sesak nafas. Itu dia risau. Kalau Farah terbatuk sikit je, dia dah tanya dah. Dia akan tanya, ibu kenapa? Tak ada. Ayah ada tengok tak ya? Kasut kanak-kanak yang cantik-cantik dekat kedai mana? Wah. Ayah tak buat research dululah. Tak, ayah memang nak benda macam Puma ke Ya, Adidas. Puma tak ada kan? Tengok sana. Ini dia tak pusing ni kan? Ya. Ayah, ambil lah ibu tolak. Ayah dah lama tak jalan, jadi badannya sikit. Oh. Ni padahal stroller besar ni ayah tinggi. Ayah pegang macam kena menunduk. Kan? Ya. Dah tarik jadi panjang dah tu. Baby. Hei, Man. Baby. Baby cakap hai. Sini, tengok sini. Baby hai. Suka dia jalan. Dia nak makan. Kejap lagi kita makan. Jalan dulu. Makan lah, Dona. Ha? Mana? Ya? Itu nak apa? Tak, dia tengah cari kedai kasut anak. Boleh nak boleh? Ayah rasa better lagi kita makan dulu. Boleh, ibu ikut ayah. Mana-mana pun okey. Oh Allah. Oh Allah. Alamak. Aku gemar lagi. Aduh. Kesiannya, ya Allah, janganlah terjadi pada aku. Aduh, terentak kuat tu, ya Allah, kesiannya. Aku lagi. Ha? Kita makan dulu. Okey, ibu ikut. Mana kasut kanak-kanak lagi yang best, korang tahu tak? Kan? Jadi kalau kasut anak-anak sana tak batal je. Tadi ada batang? Tapi tu lah ayah nak tengok Adidas ke ataupun Boleh. Batang Puma bila-bila ke? kita boleh pergi kan? Inilah pembawa rezeki ni antaranya. Awak kan? Jadi bagi dia lebih. Hoi, durian dia. Apa dia tahu? Tupai king. Apa maksudnya? Tak, dia beritahu durian tu durian tupai king. Padahal durian palsu. Comel donat dia. Comel donat ni korang. Ayah. Baby donat. Donat tu melekat. Ni kita pulang ni tak makan dapat tak makan rugi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Donat. Macamlah dia makan donat. Ayo sana belakang. Dek. Rehat ni. Bagus budak ni tahu. Kalau tengok F4S, dia ingat arwah ayah.
Dulu kita rajin teman ayah pergi FOS kan? Tapi sebelah atas awak. Ya, Dulu atas kan? tu, atas. Ha. Mahkota lah kan? Polo Club tak ada kasut budak-budak ya? Tak ada kasut kan? Ada, kena tengok lah. Oh, tu Polo Club. Yang ni? Ayah teringin beli je. Nak ni? Mal, nak mal? Sushi. Ibu nak? Kongsi dengan ayah je. Ya. Ni nama dia apa? Sushi. Bukan sushi. Yang best? Sushi. Kita dekat sushi Empire Sushi. Ini dari salmon. Dia dah nampak dah. Baby dah nampak Nampak apa? Ke belakang ni, dari lobster satu. Ini tidak boleh, salmon mati dengan tuna mati. Entah ya. Kalau korang suka makan apa? Farah sushi makan kalau suami korang makan je. Farah tak favourite lah korang sushi. Tapi dia memang sedap lah. Potong. Sotong? Mak ambil lah kalau nak korang. Ni Farah pernah makan ni rasa. Kau ambil dua, ni ambil dua. Ada mochi. Okey. Dah, abang dah. Dia mah. Ini asal dan betul yang punya ada juga asal. Tapi saya bayar. Ni, Karim mah. Sedap idenya tu. Ya, ambil je. Awak nak ambil apa je, ambil je. Aku tak beli. Pudin mana lagi dia? Macam soda dia. Itulah ini. Cheesy. Cheesy EB ni. Tuna mana? Tuna mayo. Ya. Okey. Kak Farah makan ni pun sebab Alung. Kak Farah ada makan. Tak ada pun tak apa. Abang saya pun ni kan juga. Oh. Ayah. Itu salmon tu satu. Kau tengok barang anak je apa situ? Mana? Tadi dia dah dia dah tengok. Baby. Tanya dia ada Didi. Dia dekat sini ada Didi and Friends. Tak ada ayah. Terima kasih. Anak Farah dia tengah obses Didi and Friends. Cantik-cantik ayah. Ha? Kat situ tak ada harga? Dia tak terima cash. Habis tu? Kan? Cantiknya. Jangan pegang Baby tunjuk je. Jangan pegang. Ya, mana cantik? Alah, tak nak lah. Nanti adik kecil-kecil tu adik buang. Tak mau. Tak nak, ambil lain. Nak apa tu? Tak. Ni lah benda kecil-kecil ni. Minecraft.
Ibu masuk dulu. Dia punya stroller tak muat. Oh. Tumpang. Ibu tak muat. Ibu tengok dulu kalau ada yang tu bersesuaian ibu ambil. Ayah enggak ada. Banyak tapi nanti kalau benda yang dia tak minat dia tak main nanti. Cantik cantik. Hai. Ya. Thank you. Tinggal lagi berapa? Sama-sama. Sama-sama. Kita orang memang suka bergurau macam tu. Ni ada orang. Dia. Tak ada kasut. Dia ni baju je kan? Dia betul. Menarik pula tangga dia. Tangga dia menarik pula. Sebab dia letak lampu tu. Oh, sini pun ada Vivo ya. Sini Richiamo tak ada ya? Tapi ada. Ramai juga kat sini. Ada Vivo. Hari tu Farah pergi yang dekat apa hari tu kita pergi kat Ayam Bandar kan. Sini Nandos. Ya? Ya, sempit sikit. Kita pernah makan kan kat sini kan? Kanan. Tu ayah. Kita orang nak pergi makan dulu sebab anak Farah dah lapar. Sebab kalau ikutkan kita orang tak nak makan dulu. Nanti jalan mongah. Kita pergi makan. Baby nak buat apa ni? Ibu nak makan apa? Cheese wedges kan? Cheese wedges. Ayam cheese wedges. Ha? Cheese wedges tak nak cheese dia tu. Makan ayam. Cheese wedges tak payahlah, takut kenyang sangat. Ayam dengan cheese dia je. Kentang. Kejap kentang, kejap fries. Adik makan nasi. Makan nasi. Tak mau makan. Ayah jangan belikan dia fries ayah. Nanti dia tak makan nasi. Nanti Farah sambung, okey?